mertua saya jenis beramal ilmu hitam dan beri makan kotor pada menantunya. Adakah dosa saya tak balik rumahnya untuk mengelakkan ilmu hitam yang terkena pada keluarga kami? Baik. Dia kata mertuanya mengamalkan ilmu hitam. Di antara perbuatan jahatnya, dia beri makan yang tak molek, yang kotor kepada mangsanya, menantunya lah. Ini soalan lah. Betul atau tidak mertuanya begitu? Wallahualam. Kita jawab sekadar soalan. Faham lagi? Kalau yang dimaksudkan ilmu hitam itu maksudnya sihir lah. Sihir ini haram dengan ijma' ulama. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa yang besar sehingga selepas syirik kepada Allah, sihir. Dan sihir ini kalau kita pergi rumah Tok Bomo sihir, tukang sihir, kita bukan percaya ke dia. Kita pergi saja je. Ra'i, yang nak pergi, yang nak berobatnya, nak buat sihirnya, kawan kita. Kita temang je. Kita yang tukang teman ni 40 hari tak terima semayang. Bukan tak wajib semayang, wajib juga semayang selama 40 hari, tetapi 40 hari itu tidak ada pahala di akhirat. Itu jawapan ulama. Nabi sebut man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina laila atau kama qala, siapa yang pergi kepada tukang sihir, dia tak percaya, pergi saja, tidaklah diterima semayangnya 40 malam. Sehari 5 waktu, 5 kali 40, cikgu 200 waktu tidak diterima. Adakah wajib semayang? Balik tu dengar hadis, baru dengar hadis. Adakah balik tu 40 hari tak payah semayang? Sebab semayang tak terima juga. Jawabnya wajib juga semayang 40 hari lepas tu. Cuma 40 hari itu tidak akan mendapat pahala di akhirat. Mungkin tinggal pula 40 hari itu masuk neraka. Kerana meninggalkan solat. Itu maksudnya. Jadi biasanya kalau mertua yang buat sihir ni, kotor-kotor ni, adakah dia tukang sihir atau dia pergi ke tukang sihir? Kalau baliknya dia pergilah ke tukang sihir. Tak kira lagi alik siang ke, alik malam ke, mana lah. Jenis tukang sihir. Bila dia pergi tu, dia bawa orang yang ikut dia tu, bukan nak buat, dia je nak buat. Faham lagi? Dia apa semua tu tidak terima 40 hari semayang. Dan dia pula macam mana mertua tu pula yang tukang buat, nak suruh buat tu. Faham lagi? Yang nak suruh buat itu, kalau dia percaya sihir itu berlaku, dia jadi kafir. Sebab Nabi tambah lepas tu, wa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala. Dan jika dia sudah percaya dengan sihir itu, tadi pergi saja. Siapa yang sudah percaya, yakin, maka dia sudah kafir dengan Al-Quran. Itu berat orang main khenak-khenak orang. Jadi Tok Omar kata gini, tak apalah, dah nak buat ke menatu ni, dia pun toreh tu, ambil anak patung lah macam-macam. Kalau zaman Nabi tu ikat benang dan sebagainya, teruklah telaga, esok mandi kena. Dan ni lama di pintu dan sebagainya, pintu pagar dia boleh, pintu kereta. Mau balik ni, mubuh di kat pintu dia begini, esok dia pegang 3 hari mutar darah. Katanya tukang sihir. Mertua dia balik, dia pubuh lah. Jadi menatu dia pegang. Tak jadi apa, sebab Tok Omar kata hari ketiga mutar darah. Jadi hari ketiga tu baru mutar darah. Bila orang kabar mutar darah dah tu, mertua dia yang buat tu jadi yakin tak dengan sihir tu. Masa tu jadi kafir. Kerana apa? Bila kita balik tak percaya selalu. Tok Omar kata hari ketiga. Hari ketiga orang tu rebah muntah darah. Itu teringat tak? Mari 3 hari lepas. Kita jadi membenarkan tak tukang sihir tu. Dia tengok muntah. Fa in saddaqahu faqad kafara. Maka dia sudah membenar, sudah yakin. Maka dia sudah telah kafir. Sebenarnya. Tapi jahat-jahat gini mati ratik 7 malam. Faham lagi? Tu imam ada atik tangan. Faham? Tak baik.